So macam itulah proses DI akan berlangsung. Nama saya Irdina dan saya salah seorang peguam di Louis Liao Chambers, an employment law firm in Kuala Lumpur. Korang pernah tak dengar the term domestic inquiry? Usually pihak majikan ataupun pekerja HR familiar lah. Domestic inquiry ni dalam bahasa Melayu adalah siasatan dalaman dan dalam video ni kita akan panggil DI ajalah. DI ni sebenarnya adalah satu investigation process untuk decide sama ada seseorang pekerja tu telah melakukan salah laku ataupun tidak. Dia macam mini mahkamah gitu. So dekat dalam DI ni akan ada panel siasatan dan panel siasatan ni yang akan decide sama ada pekerja tu bersalah ataupun tidak. Kalau pekerja didapati telah melakukan salah laku, sometimes panel ni juga dia akan bagi recommendation dekat pihak management tentang tindakan apa untuk diambil terhadap pekerja. So sebagai contoh macam turun pangkat ataupun kurangkan gaji ataupun buang kerja depending on betapa seriousnya lah salah laku tu. Tapi Dina, semua pekerja yang lakukan salah laku ni perlu ke lalui DI? Jawapannya tidak. Sebenarnya, bila ada pekerja yang telah melakukan salah laku, yang wajib pihak majikan buat adalah due inquiry ataupun siasatan wajar. Contoh yang normally pihak majikan akan buat adalah keluarkan surat tunjuk sebab. Surat tunjuk sebab ni, dia akan tertulis tuduhan salah laku tu, bila salah laku tu dilakukan dan dekat mana salah laku tu dilakukan. Jadi, bila pihak majikan dah isukan surat tunjuk sebab ni, dia ada 3 possible outcome. Sama ada pekerja mengaku atas kesalahan tu, sama ada pekerja tak akan balas pun surat tunjuk sebab tu, ataupun pekerja akan nafikan yang dia buat salah laku tu. Dalam keadaan di mana pekerja tak balas surat tunjuk sebab tu ataupun pekerja nafikan tuduhan salah laku dalam surat tunjuk sebab tu, langkah seterusnya yang terbaik adalah untuk adakan DI untuk decide sama ada pekerja ni betul-betul bersalah ataupun tidak sebelum pihak majikan ambil tindakan terhadap pekerja ni. So, bila nak mulakan DI, langkah pertama adalah keluarkan notis DI ataupun notis siasatan dalaman. Dekat dalam notis ni akan ada tuduhan-tuduhan salah laku, tempat, masa, tarikh DI akan dijalankan dan sebaik-baiknya letaklah kat dalam tu. Pekerja kena hadirkan diri dan boleh bawa saksi dan bukti-bukti yang diperlukan untuk bela diri dia daripada tuduhan-tuduhan salah laku tu. So, bila dah keluarkan notis DI tu, langkah yang seterusnya adalah untuk memilih panel siasatan. So, panel siasatan ni usually akan terdiri daripada pekerja-pekerja jugalah. Cuma pekerja-pekerja tu perlu pangkat yang sama ataupun lagi tinggi daripada pekerja yang tertuduh. Benda paling penting yang pihak majikan perlu ingat dalam proses memilih panel siasatan adalah panel perlu independen dan objektif. Maksudnya tak terikat dengan pekerja yang tertuduh tu. Jadi kalau kawan baik dia kerja dalam company yang sama, kalau ahli keluarga dia kerja dalam company yang sama, janganlah pilih kawan baik dia ataupun ahli keluarga dia untuk duduk dalam panel siasatan tu. Bila dah pilih panel siasatan dan nak mulakan proses DI, sebaik-baiknya berilah peluang kepada pekerja yang tertuduh tu untuk setuju atau bantah kepada panel siasatan. Ini sebab tujuan DI adalah untuk bagi pekerja peluang yang adil untuk didengar. So, ada kemungkinan pekerja tu tak akan setuju dengan panel siasatan tu sebab mungkin panel siasatan tu terdiri daripada orang-orang yang membuat tuduhan salah laku tu terhadap dia. Dalam situasi di mana pihak pekerja tu membantah panel siasatan tu, tertakluk kepada pihak majikan lah sama ada nak bubarkan panel siasatan lepas tu tubuhkan panel siasatan yang baru ataupun tidak, sebab bergantung kepada munasabah ke tak, reasonable ke tak alasan dia bantah panel siasatan tu. Lepas tu mulalah proses DI di mana akan ada seorang prosecuting officer. Prosecuting officer ni dia akan membentangkan kes bagi pihak majikan. Dia akan berikan semua bukti-bukti yang ada untuk membuktikan pekerja tu dah lakukan salah laku tu. Bila prosecuting officer dah habis bentangkan kes pihak majikan, time ni lah pekerja pula diberi peluang untuk membela diri. So masa ni lah pekerja bawa masuk bukti-bukti dia, bawa masuk saksi-saksi dia. Lepas tu bila dah selesai dua-dua pihak majikan, pihak pekerja dah bentangkan kes masing-masing, panel siasatan pula akan review balik. Dia akan tengok balik bukti-bukti, dia akan tengok balik keterangan pihak-pihak dan panel siasatan akan buat keputusan sama ada pekerja tu bersalah atau tidak. So macam itulah proses DI akan berlangsung. Mungkin ada yang tertanya-tanya, boleh ke pekerja yang perlu melalui DI ni lantik peguam untuk mewakili dia dalam proses DI? Jawapannya terserah kepada pihak syarikat. Tapi dalam konteks seorang pekerja, sebaik-baiknya
sebaiknya you consult lawyer dulu bila you dah dapat surat tunjuk sebab ataupun you dah dapat notis DI tu, supaya you tahu saksi apa yang boleh bantu you, bukti apa yang boleh bantu you untuk bela diri you, dan supaya you boleh faham macam mana proses DI yang adil sepatutnya berlangsung. You ada hak untuk didengar, dan kami di Lewis Liao Chambers juga ada berikan consultation kepada pihak pekerja ataupun pihak majikan dalam keadaan macam ni. So kalau you ada apa-apa masalah undang-undang, feel free lah untuk contact kami. Untuk pihak majikan pula, what if pekerja tu sengaja tak hadir sesi domestic inquiry tu? So dalam keadaan macam ni, pihak majikan boleh memilih untuk teruskan proses DI secara ex parte. Apa pula maksud ex parte ni? Ex parte ni sebenarnya Latin term, maksud dia one-sided. Jadi dalam konteks DI ni, maksudnya sesi tu akan berlangsung dengan pembentangan kes pihak syarikat je, sebab pihak pekerja dah decide dia tak nak datang pun. Kalau pihak majikan rasa macam ada kemungkinan pekerja ni tak akan hadir sesi DI, sebaik-baiknya kat dalam notis DI tu tulislah siap-siap, sekiranya pekerja tidak hadir, sesi DI tetap akan berlangsung secara ex parte, supaya pekerja ni faham akibat kalau dia pilih untuk tak datang, dia tak dapat bela diri dia sendiri. Sekiranya DI berlangsung secara ex parte, pastikan seluruh proceeding DI tu direkodkan. Kalau boleh video record, video record. Kalau boleh audio record, audio record. Jadi pihak syarikat ada bukti yang walaupun DI ni dilakukan secara ex parte, one-sided sahaja, pihak syarikat je yang bentangkan kes dia, proses DI ni tetap berlangsung secara adil. Jadi I harap lepas korang dah tengok video ni, korang lebih faham apa itu domestic inquiry, macam mana untuk adakan domestic inquiry yang adil. Dan kalau nak tahu lebih lanjut, bolehlah tengok video-video Lewis Liao Chambers di YouTube ataupun Instagram, dan boleh dropkan komen korang dekat video ni. Bye!